Soalan nombor 7, iaitu duit ini ada sebanyak 25 kali. Itu maksudnya. Okey, boleh? Okey, so macam biasalah, operasi darab. Kita darabkan sajalah 25. Okey, so 1555.2 sifar darabkan dengan 25. Okey, kita selesaikan dahulu yang ini dulu. Okey, 5 kali sifar. 5 kali 2, 10. Tambah sini 1. 5 kali 5, 25. Tambah sini 1, 26. Letak sini 2. 5 kali 5, 25. Tambah 2, 27. Letak sini 2. 5 kali 5, 25. Tambah 2. Tambah 2, 27. Letak sini 2. 5 kali 1, 5. Tambah 2, 7. Okey, dah. Sebenarnya sini ada titik kan. Okey, sekarang aku nak buat okey, 2 pula. 2 pula. So 2 ni ialah 20. Maknanya sini kena letak sifar dulu. Okey, 2 darab sifar. Sifar 2 darab 2, 4. 2 darab 5, 10. Tambah sini 1. 2 darab 5, 10. 10 tambah 1, 11. Tak sini 11. 2 darab 5, 10. Tambah 1, 11. 2 darab tambah 1. Kita tambah sini 1. 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. So baru kita tambahkan. Sifar 10. Sini 7 tambah 1, 8. 8, 8, 3. Dah siap, tapi jangan lupa dia ada titik perpuluhan. So 2 dari belakang. 1, 2, ZAS. So jawapannya ialah RM 38,840. Saya tulis lagi sekali. 38,880. Itu sahaja. Okey, boleh? Boleh faham? Okey.